mewarisi kalau mati salah seorang di antara satu sama lain. Dan kakak seperti ini tuan-tuan, saya haraplah kita sebagai seorang Islam, kita belajar perkara ini. Kita kena faham untuk menjaga diri. Itu yang saya nak tekan di sini. Sebab di segi pelaksanaan, di segi di segi mahkamah dan sebagainya belum ada dengan jelas dan terang. Kerana itu bagi saya perkara ini saya nak ulang sekali lagi ialah satu perkara yang perlu kita teliti dan kita berbincang pada malam ini, dan pada bila-bila masa pun kita nak tahu ini adalah satu jenayah yang besar yang perlu diawasi dan dikhawatiri berlaku dalam masyarakat, terutamanya kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat handai kita dan kepada masyarakat. Dan yang kedua ialah kita perlu menanamkan kesedaran, kepahaman Islam yang betul. Menanam kepahaman Islam yang betul supaya masyarakat kita berpegang betul kepada agama Islam. Bila mereka berpegang betul, faham betul, tak jadi murtad. Itu yang paling penting pada saya. Dan yang ketiga ialah kita perlu pagar umat Islam daripada bahaya-bahaya tadi dan serangan-serangan tadi, supaya mereka tidak terdedah. Ibu bapa kena peranan, anggota masyarakat berperanan, pihak kerajaan pun juga berperanan. Semuanya mempunyai peranan masing-masing untuk membendung anak-anak kita dari gejala tersebut. Dan begitulah juga ibu bapa bukan sahaja gejala murtad, tetapi gejala sosial yang boleh membawa kepada murtad. Seperti kita dengar satu ketika gejala-gejala black mental. Gejala ini juga boleh membawa kepada murtad dengan memijak Al-Quran atau sebagainya. Ini telah terjadi sebagaimana laporan yang kita dengar. Dan hal-hal seperti ini perlu kita jaga, perlu kita awasi anak-anak kita supaya mereka tidak melakukan hal-hal tadi. Untuk memastikan perkara ini tidak berlaku, pahaman agama perlu kita tanam, perlu kita beri dengan sebaiknya. Dan kalau boleh, tuan-tuan, kepahaman agama ini perlu kita, penghayatan agama ini dan kepahamannya perlu kita tanam dalam diri anak-anak kita. Walaupun tidak sampai kita buat tuition, dan bagi saya perlu tuition. Tak cukup tu ngaji di sekolah, perlu tambahan. Kalau matematik kita hantar anak kita untuk mendalami supaya mereka lulus dalam peperiksaan. Kalau bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, sejarah, ilmu alam dan sebagainya, kita hantar anak kita ke pusat tuition. Maka begitulah juga kita perlu fahamkan anak-anak kita, generasi kita yang akan datang ini dengan kepahaman Islam, dan dengan cara itu insya-Allah kita akan dapat bendung keadaan-keadaan gejala sosial, dan begitulah juga gejala yang boleh membawa seseorang itu keluar dari agama. Dan kerana itulah saya menyeru diri saya dan tuan-tuan sekalian pada malam ini, perlu kita beri prioriti dalam hidup kita untuk penghayatan Islam di dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita dapat mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada ahli panel kita yang pertama, dan berbalik pada ahli panel kita yang kedua. InsyaAllah kita nak dengar sedikit tentang beberapa kes murtad yang berlaku di Malaysia dan pernah dibicarakan di mahkamah. Silakan. Terima kasih saudara pengurusi. Jadi murtad ni satu benda yang sebagaimana disebut oleh panelis-panelis yang lain adalah satu benda yang terlalu bahaya, dan kita nak cari punca dia ni pun adalah satu benda yang terlalu subjektif. Perlu dilihat dalam aspek-aspek yang berbeza-beza. Tetapi secara realitinya murtad berlaku. Tak kira lah kita kata 1000 orang ke 200,000 orang ke murtad, tapi kalau seorang pun dia adalah satu masalah ummah. Kalau seorang pun murtad hari ni, kita kata ada seorang yang murtad, tak betul, tak apa, seorang pun sudah menjadi masalah ummah. Dan satu masalah yang perlu kita tangani bersama, apatah lagi bila berlaku secara terang-terangan pada hari ini.
berlaku dalam keadaan berleluasa dan dalam keadaan kita sampai pekat lah ni kita tak boleh nak buat apa-apa. Masalah murtad ni sampai pekat kita tak boleh nak buat apa-apa. Sebab tu kita lihat baru ni tiada kawalan seolah-olah apabila kumpulan-kumpulan yang menganjurkan supaya IFC, Interfaith Council ditubuhkan ini tanpa kawalan, tanpa apa, ada masalah ke apa, anjur seminar sana, anjur buat forum sini, mempromosikan tentang kebebasan beragama ini, suruh maknanya dari segi perlembagaan dia kata boleh murtad, jadi tak ada masalah murtad. Jadi program-program yang dianjurkan oleh mereka ini telah menyebabkan berlaku, kita kata, pembukaan pintu pagar yang menyebabkan masalah ini keluar secara berdepan, mari depan dengan kita. Jika sebelum ini mungkin masalah murtad ini berlaku secara terpencil, berlakulah curuk disa, tak ada mari depan dengan kita. Tapi pada hari ini mereka sudah berdepan, masalah murtad ini sudah dibawa menjadi masalah nasional. Sebab itulah kalau kita lihat di dalam kes-kes yang terdahulu, bukanlah satu masalah yang berlaku pada kes Lina Joy saja, berlaku murtad ni. Dan bila kes Lina Joy ditolak permohonannya, ditolak rayuannya di peringkat Mahkamah Persekutuan, itu bukanlah maknanya lepas ni orang tak boleh murtad dah. Tidak. Lina Joy ni tuan-tuan, rayuan dia pasal apa sebenarnya? Rayuan dia gini, dia nak buat kata Islam dari kat nala dia. Jadi dia buat pergi ke jabat pengantaran negara, jabat pengantaran kata tak boleh. Kena awak mari surat dengan Mahkamah Syariah dulu bahawa mu ni murtad dah baru boleh tukar kat nala buat kata Islam ke bubuh, nak bubuh agama ke apa-apa. Lalu dia cabar benda di mahkamah, dia kata JPN patutnya tak boleh buat begitu sebab di Malaysia ni kebebasan beragama. Bawa bicara di Mahkamah Tinggi, tolak permohonan dia. Bawa cara ke Mahkamah Rayuan, tolak permohonan dia. Dan dibawa, apabila dibawa di peringkat Mahkamah Persekutuan, keputusan dia bukan kata 3-0, 3 orang hakim yang bersidang pada hari itu, 2 sah keputusan dia. Di mana Datuk Richard Malanju telah bersetuju bahawa permohonan Lina Joy sepatutnya dibenarkan. Sebab dia memang dah tukar dah agama dia. Cuma masalah dia ni ialah dia tak letak satu statutory declaration, dia tak pergi jumpa Mahkamah Syariah dulu, ambil satu perintah daripada surat pengesahan Mahkamah Syariah, kata dia ni sudah murtad. Itu saja, sebab tu dia tak boleh tukar kat nada dia. Itu kesilapan dari segi prosedur saja. Tidak ada masalah lain. Dan kita lihat di Malaysia sekarang ini sebenarnya hanya ada 2 negeri saja yang betul-betul menjadikan murtad sebagai satu kesalahan, iaitu negeri Pahang dan negeri Melaka. Pahang memang betul disebut murtad satu kesalahan di bawah Undang-Undang Syariah Negeri. Melaka sebut kata percubaan untuk murtad. Mana cuba untuk murtad tak salah. Tapi kalau murtad tu tak tahu dah. Negeri-negeri lain kebalikannya tak ada lagi. Yang ada kalau kita di Kelantan ni, murtad ni diletak sebagai satu kesalahan menghina agama. Baik. Okeylah kita kata, dah tu ada undang-undang tu salah dah tu. Baik, salah hukum mereka dia. Salah, kalau salah hukum dari Malaysia ni, Mahkamah Syariah ni dia tertakluk kepada Akta Bidang Kuasa Mahkamah Syariah 1965. Buatlah salah apa pun, yang paling besar sekalipun, buatlah yang dari segi agamanya, salahnya telah diletakkan hukumnya tidak boleh lebih daripada 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 sebatan. Dipinda pada kali terakhir pada tahun 1989. Maknanya buatlah apa-apa kesalahan agama pun, kalau kita pindah lah, kita kata lepas ni tak apa, kita pindah undang-undang Kelantan ni, kerana jenayah syariah di Kelantan, kita pindah, kita bubuh murtad, kita bubuh stalker. Kalau sebut kata tu Islam ni adalah menjadi satu kesalahan, boleh dihukum. Hukum mereka dia tak reti lah, 3 tahun penjara, RM8,000 denda, 6 sebatan. Langsung nak tak timbul masalah al-istitabah tadi, masalah taubat apa doktor kita sebut tadi, tak timbul langsung. Jadi kalau kita lihat kepada kes-kes yang berlaku pada hari ini, pertama sekali kes yang kalau kita ingat 10 tahun dahulu pada tahun 1997